Hai semuanya, kembali lagi dalam siri Kumpul Bitcoin episod 3. Dan hari ini aku akan teruskan kita punya tujuan, iaitu kita membeli Bitcoin ataupun mengumpul Bitcoin sebanyak yang mungkin di dalam Luno Exchange. So, untuk video ataupun episod kali ini, aku akan tunjukkan macam mana aku deposit duit daripada Tashengo e-wallet, aku transfer kepada Luno wallet aku sendiri. Okay. So sebelum aku start video ni, aku nak minta maaf dan juga aku harap korang enjoy dengan video ni, sebab aku punya suara tak boleh kuat sangat lah. Sebab for your information, video ni di shoot pada pukul 3.15 pagi, iaitu pada hari Rabu. Okay. Sebab apa aku shoot pukul 3? Sebab aku pun baru siap aku punya kerja, aku punya assignment. Okay. As a college student, ada assignment. And then aku pun nak minta maaf kalau aku dah lama tak upload video, sebab memang busy lah. Okay. Sebagai seorang student memang busy. And then aku rasa macam tak ada masa yang sesuai untuk aku shoot video. So aku rasa hari ni adalah hari yang bagus untuk aku shoot video. So oh, lagi satu, sebelum aku teruskan video ni, aku nak bagi tahu, mungkin di episod Kumpul Bitcoin yang seterusnya aku akan gunakan mic. Okay. Sebab aku rasa menggunakan mic ni, aku rasa lebih jelas lah suara aku. Dan aku dapat block suara yang ada dekat aku punya sekeliling lah. Okay. So sebelum kita teruskan video ni, aku nak cakap video ni bukan financial advice. So sebelum korang beli sebarang coin ataupun korang terjun dalam dunia kripto ni, do your analysis and research. So kita terus ke videonya. So aku akan tunjukkan macam mana aku top up aku punya Luno wallet menggunakan Tashengo. So first kali kita pergi portfolio sebelah kanan hujung. Lepas tu dia akan keluar yang wallet kita apa currency lah. So kalau macam Malaysia ringgit kan, so kita pilih ringgit kat sini. So bila tekan, dia akan keluar dua button, sama ada deposit ataupun withdraw. Okay. So kat sini aku nak deposit, tekan deposit. So kat sini dia ada pilihan sama ada nak pakai Tashengo ataupun bank transfer. Untuk FPX bank transfer ni aku tak pernah buat. So kalau korang nak tahu, aku sarankan korang pergi tengok channel-channel yang lain. Okay. Sebab mungkin orang lain lebih tahu untuk menggunakan bank transfer ni. Okay. Sebab aku hanya tahu untuk guna Tashengo wallet saja. So kat sini kita pilih Tashengo e-wallet. So kat sini kita pilih amount lah. So amount aku nak 100. So kat sini 100. So tengah 100, so turn right. Okay, kat sini dia keluar complete your deposit via Tashengo e-wallet. So kat sini aku akan transfer duit Tashengo aku ke dalam Luno wallet sebanyak RM100. So macam tu korang pergi, selepas korang dah check apa semua semuanya 6, dan kita terus tekan continue. Okay. Lepaskan continue, dia akan terus masuk ke dalam Tashengo kita. Sini aku punya diri sini. Okay, so dekat sini dia akan keluar macam ni. So payment detail, Luno deposit, merchant, Luno Malaysia. So
sebelum korang tekan play, korang kena check dulu sama ada ni betul ke. Okay. Sebab takut korang tertipu ataupun kesalah transfer duit lah. Okay. So kat sini korang tekan dah check apa semua, korang tekan play. Okay, dekat sini dia minta dia minta pin untuk kasih berita. So korang tahu sendiri korang punya pin, okay, untuk buat sebarang transaction terhadap Kasih Wallet. So kat sini aku akan cut dan aku akan tunjukkan aku punya wallet Luno selepas aku transfer duit daripada ni. Okay, so dekat sini ni transactionnya dah selesai, paymentnya dah dibuat. So kat sini tunjuk RM100. So selepas korang bayar, korang tekan back to merchant. So jangan keluar macam ni kejap. Okay, so lepas korang masuk duit ke dalam Luno account, dia akan tunjuk macam ni. So ID to invest in Pickpo. So aku masuk sebanyak RM100. Okay. So kat sini ya, selepas aku top up, dan kita akan terus pelipkan sebab RM100. So kat sini kita tekan invest now. So, kat sini dia akan keluar kripto aset apa aku nak beli. Sama-sama aku cakap tekan beli Bitcoin. Dia tekan Bitcoin, kita tekan masuk, kita pilih wallet either dan next banyak RM1. So kat sini lepas kita masuk kat amount, kita tekan next macam biasa. So dah ini tu macam biasa. Okay. Aku dapat Bitcoin sebanyak 0.222746. So dah tekan confirm. So untuk Luno Pin ni macam biasa aku cakap, korang kena ingat, korang kena simpan duit dan jangan beritahu orang lain. So ini korang punya safety lah, okay? Supaya korang punya Luno account tak dimasuk oleh sesiapa. So kat sini aku akan masukkan pin aku dan aku akan tunjukkan nak punya payment selepas aku back duit. Okay, so kat sini aku dapat pembelian Bitcoin sebanyak RM100. So selepas aku pembelian, kita tekan go to wallet untuk check. So kat sini aku ada Bitcoin sebanyak 0.0094534. Okay, so ya, mungkin itu saja untuk episod kali ini. Dan ya, kita punya aset sekarang sebanyak RM405. Okay, dan Ethereum aku tak buat lagi sebarang pembelian. Aku dah stop pembelian pada bulan Oktober, 28 hari dah hujung bulan. So aku rasa itu saja untuk episod kali ini. Dan sebagai penutup, aku nak cakap bahawa ya, macam korang tahu, US government sekarang dah dibuka. So diorang punya shutdown telah pun berakhir. Dan ini aku punya andaian, okay? Mungkin ini hanya kemungkinan. So korang jangan jadikan aku punya opinion ni sebagai korang punya target and then korang all in ke dalam crypto. Okay, so aku punya goal ataupun aku punya prediction untuk harga Bitcoin mungkin akan sampai 120,000 USD. Okay, sebab ya, macam aku cakap tadi, US government telah membuka. And then minggu ni yang aku tahu akan ada news, okay, daripada The Fed. So ya, untuk para pemula kripto ataupun pemula investor, aku harap korang peka dengan berita-berita yang ada lah. Okay, sebab berita-berita yang
ada dekat sosial media ni sebagai persiapan kita lah, okay? Untuk menghadapi market lah. Sebab kita berlawan dengan seluruh investor yang ada dekat dunia ni. Apalagi kripto yang 24 jam 7 hari seminggu open, tak ada tutup. So ya, sampai sini aja video untuk kali ini. So sebelum aku tutup, aku nak bagi tahu video ni bukan financial advice. So sebelum korang beli sebarang coin ataupun masuk dalam dunia kripto ni, do your analysis and research. So sampai jumpa di episod Kumpul Bitcoin yang seterusnya.